Silakan. Pasal Iran, Pak. Iran. Okey, apa nak tanya pasal Iran? Saya nak ulas lah pasal Iran ni. Iran ni tuan-tuan yang menarik. Kalau kita tengok, kalau berlaku peperangan, kebanyakan daripada sasaran ialah markas-markas tentera, pengkalan-pengkalan tentera. Tetapi Iran hari ini tuan-tuan sudah mengenal pasti lebih kurang 18 syarikat. Syarikat tuan-tuan, milik Amerika Syarikat yang terbesar di dunia seperti Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla. Ada 18 syarikat dikenal pasti sebagai sasarannya. Kenapa Iran mengambil masa begitu lama tuan-tuan untuk menyedari apa yang China dengan Korea Utara ni dah tahu lama dah, kan? Dia orang dah tahu dah apa peranan Silicon Valley sebenarnya tuan-tuan. Itu sebab saya harap kawan-kawan dapat dengar ulasan pasal kenapa Iran menjadikan 18 syarikat ini sebagai sasaran. Cisco, Hewlett Packard, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palante, Nvidia, JP Morgan Chase, Tesla, General Electric, GE, Boeing, Spire Solutions, dan firma AI UAE G42. Mesej yang Iran bagi ni tuan-tuan jelas. Syarikat-syarikat ini harus menjangkakan kemusnahan terhadap unit masing-masing sebagai balasan setiap tindakan keganasan ke atas Iran. Dia bagi tarikh sampai 1 April tapi tak diteruskan. Tetapi senarai ini dah dikeluarkan tuan-tuan. Dan Amerika juga telah mengarahkan supaya pekerja-pekerja syarikat ini meninggalkan tempat kerja mereka dengan segera. Orang awam dalam radius 1 km dari fasiliti syarikat-syarikat ini diminta berpindah segera. Ini bukan ancaman terhadap tentera tuan-tuan, tetapi ini adalah ancaman ekonomi. Ia adalah pengisytiharan bahawa Silicon Valley adalah senjata perang. Dan Iran mendakwa mereka mempunyai bukti yang kukuh. Inilah perkara yang tidak akan diberitahu oleh CNN kepada anda. Iran tidak sampai kepada kesimpulan ini kerana ideologi tuan-tuan, tetapi kerana bukti itu ada. Penganalisis perisikan melaporkan bahawa Mossad mempunyai akses kepada peranti elektronik milik kelompok elit Iran selama hampir 2 dekad tuan-tuan. Mereka juga mempunyai akses kepada menara komunikasi mudah alih berhampiran. Dan ini membolehkan mereka memantau corak kehidupan, menyekat isyarat telefon dan melancarkan serangan tepat hingga ke sasaran. CIA pula menjejaki pemimpin tertinggi Iran selama berbulan-bulan lamanya. Mereka menggunakan drone M9 Reaper milik Amerika yang berlega di Tehran, di Shiraz. Kemudian kita lihat siri pembunuhan sasaran terhadap komander IRGC dan kepimpinan Hezbollah semakin dilihat bukan sekadar kepakaran Mossad, tetapi hasil daripada sistem pengawasan teknikal Amerika yang besar, perkomputeran awam, pencengkaman corak AI, pengecaman wajah, face recognition, dan secara langsung elemen utama dalam merancang dan melaksanakan pembunuhan ini adalah syarikat ICT dan AI milik Amerika Syarikat.
Apa maksud dia, tuan-tuan? Setiap kali seorang jeneral Iran menggunakan telefon pintar, setiap kali dia pakai telefon pintar, infrastruktur Google hentikan penggunaan perisian keselamatan cyber daripada lebih sedozen firma Amerika Syarikat dan Israel, termasuklah VMware, Palo Alto Networks, Fortinet, semua ni mereka blok daripada awal atas alasan keselamatan negara. Mereka beri amaran bahawa perisian tersebut boleh mengumpulkan data sensitif dan menghantarnya ke luar negara. Organisasi diarahkan menggantikan semua produk keselamatan sistem Amerika dengan produk alternatif tempatan menjelang separuh pertama 2026. China akhirnya, tuan-tuan, dia banner dia punya sendiri dengan Huawei dia, dengan dia punya own cloud, awan dia sendiri. Kemudian dia juga buat Great Firewall. Bukan kerana mereka benci teknologi, tetapi kerana mereka faham bahawa teknologi Amerika adalah perisikan Amerika yang paling berbahaya. Korea Utara pun sama juga. Kim Jong-un mengharamkan teknologi Amerika sejak daripada awal lagi. Tiada Google, tiada Apple, tiada pelayan awan Microsoft, dalam semua bangunan kerajaan dia, ni 3 barang tak boleh masuk. Google tak boleh, Apple tak boleh, Microsoft pun tak boleh. Mereka membina internet dalaman bernama Kwangmyong yang dipisahkan sepenuhnya daripada internet Amerika. Orang Barat anggap dia mundur, tetapi tuan-tuan tanya diri sendiri, berapa ramai jeneral Korea Utara yang dibunuh menggunakan data geolokasi ni? Zero, tuan-tuan. Mereka tak berjaya membunuh pemimpin-pemimpin Korea Utara ni. Hanya bila abang Kim Jong-un ni datang ke Malaysia, masa tu barulah berlaku apa yang berlaku, tuan-tuan.